Hai, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Baik, hari ni adalah 14 Mei 2025. So, kita nak recap balik apa yang terjadi untuk sesi trading pada hari ni. Baik, so kalau kita lihat kepada pukul 12 tadi, actually hari ni kita ada setup yang kita panggil sebagai nama Sunlight. Right, kita ada setup Sunlight. Kalau kita lihat di sini, okay, zone pada pukul 12, kita pergi ke candlestick pada pukul 12. Baik, zonnya pada 3954 ke 3977. Okay, itu zone dia. Dan sekarang ni anda lihat kita dah ada candlestick arah sell, yang mana kita akan bergerak ke arah sell lah. Sebab anda lihat dekat sini, candlestick tu dah open daripada dalam zone, close di luar zone. So kita akan bergerak pada buyers sell, iaitu kita nak target ke TP1 di sini 3934, iaitu di sini. Baik. So sekarang ni kita nak entry kat mana? Itu persoalan dia. So anda boleh lihat dekat sini dia punya zone tu dah agak besar. TP1 pun kita target 20 tick je. Tapi dia punya risk dekat sini dah lebih daripada tu, 23 tick. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh tawar-menawar untuk entry di dalam zone. Within the zone lah, tak kisahlah sama ada 3954 ke 3977 ke, within the zone. Kat mana? Dalam zone. Itu jawapan saya. So kita boleh cari entry di dalam zone. Contohlah kita tunggulah dia masuk dalam zone untuk kita nak mulakan penjualan. Sebagai contoh macam sekarang ni, kita pun sell. Alright, kita nak try target TP kita dekat sini. Kita cuba target TP kat situ. So kita tengok apa yang terjadi. Dia terus ke atas. Sesi petang tadi, kita tengok slow-slow apa kita punya action ketika ianya berlaku. Baik, so sekarang ni apa yang berlaku sekarang ni adalah ianya dah break bertentangan. Maksudnya dia dah break di atas daripada zone, dah close, break and close. Break saja macam ni tak kira lagi, dia kena break and close macam yang candle semasa ni, candle putih yang semasa ni. Dia dah break and close di luar. So, apa tindakan anda adalah untuk cut position. Anda perlu cut position dan masuk untuk recovery. So, cut position ni between 5 tick lah, 3977 ke 3981, within that lah. So, anda dah cut position. Lepas tu anda kena go for recovery. So, go for recovery, contoh anda masuklah untuk peluang buy. Okay, anda masuk untuk peluang buy, anda TP di mana? Anda ambil TP1 sahaja sudah memadai. Sebab untuk recovery ni, dia punya objektif dia adalah untuk minimize the loss. Kalau ada lebih tu bonus lah. Macam this case, maybe kita loss tu dah sikit lah. Instead of kita loss 500 kita mungkin akan loss lebih kurang berapa puluh ringgit ataupun mungkin ratus-ratus sahajalah. Itu adalah objektif dia. Dia nak minimize the loss untuk mode recovery ni. So macam case tadi, should be kita punya entry dah untuk recovery should be dah settle. Kalau siapa yang mungkin entry di atas-atas sikit tadi ni kan, I mean dia punya entry sell tadi mungkin dekat atas-atas ni, mungkin dia akan dapat profit lah juga. Macam case tadi kita entry dekat bawah ni, kita akan loss RM75. But it's better lah. But it's better daripada kita loss 500 lebih tadi. Alright. So kita akan go for mode recovery. Tapi recovery ni kita tak boleh nak target 2, TP3, TP4 ke atas tu. Kita target TP1 je untuk recovery ni. Alright. So ini untuk situasi tadilah. Cuma mungkin siapa yang tak sempat nak entry dekat sini ni, diorang mungkin akan try recovery untuk masuk dalam zone. So let's say lah untuk siapa yang tak go for recovery immediately tadi tu, yang siapa entry kat dalam zone, ianya perlu cut loss di sini. Alright, ianya perlu cut loss di sini. So mungkin dah 2 kali loss lah. Alright, dia perlu cut loss di sini. So 2 kali kena lipat. Macam this case, kalau kena macam tu, jangan masuk lagi dah. Kita tunggu for the next setup. Alright, always the next setup. So ini adalah untuk update pada setup hari ni, untuk sesi tengah hari tadi.